kita memang dah lama nak buat topik ni dengan seorang figura, dengar pengalaman dia sendiri sebagai seorang ibu, mama, mak, mami, yes. Satu lagi lah, Bai. Sebab Kak Ji pun merupakan tenaga pengajar kan. Yes. Jadi my students are also my anak-anak. Oh, yang tu So ramai sangat anak-anak. tanggungjawab Kak Ji sangat besar ya betul, sebenarnya. Betul. Okey, tapi Kak Ji kan kita start dengan satu soalan yang memang dah lama nak tanya Kak Ji lah. Right. Sebenarnya kalau dulu Kak Ji bergelar ibu semasa Kak Ji sedang bekerja di Awan Biru, betul tak? Sebagai cabin crew. Umur Masa tu 20-an. 20-an pun Kak Ji dah bergelar ibu Ya, kan? betul. Okey, jadi masa tu 80-an kot, 80-an Ya, atau betul. 90-an? 80-an, hujung 80-an. Langsung tak ada social Tak media. ada social media. Maksudnya Kak Ji ada anak-anak daripada Gen X, Gen Z, Gen A. Umur anak-anak Kak Ji semua dalam semua Ya, kategori dalam kan? kategori. Apa Kak Ji rasa cabaran dan perbezaan yang Kak Ji boleh kongsi? Okay. Kak Ji cuba ya, Bai? Ya. Sebab Kak Ji pun ada ibu. Kak Ji tak nak lupa lah. Walaupun Kak Ji seorang ibu, Kak Ji pun mempunyai ibu. Bai pun punya ibu kan. So, zaman ibu kita dulu, cara mereka membesarkan anak-anak of course berbeza lah dengan sekarang. Sebab dulu memang tak ada social media dan sebagainya. And for us, kita hanya dengar cakap ibu saja. Because it's just home, school and then home, school. Itulah dunia kita kan dulu masa kita membesar. So maka whatever the mother says is the right thing. Okay? Kita lebih kepada mother is correct. So pada zaman sekarang pula dengan adanya social media, the challenge is mother punya presence kena challenge dengan social media punya icon ataupun idol anak-anak ataupun KOLs, influencers lah yang ada. Kadang-kadang anak-anak terpengaruh dengan mereka ni, jadi pengaruh ibu tu mungkin it's more diluted. Betapa ikon mereka tu begitu menonjol. Macam terpaksa compete dengan diorang ke? Absolutely correct. Kak Ji tak nak guna the word compete because it's not a competition. An ibu is an ibu, you see. The influencer is not even involved in your life if you understand what I'm trying to say. Berbanding dengan seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak tu dan membesarkan anak tu. Tapi apabila anak itu dah membesar, dia relate dengan seorang icon on social media who doesn't even know them and actually they listen to the icon. So itu adalah bezanya lah. Itu adalah reality zaman sekarang dan hakikatnya begitu. So ibu-ibu tu Kak Ji rasa peranan dia masih sama. Actually at the end of the day our framework is prinsip ataupun ciri-ciri Islam lah, iaitu kita mengajar anak-anak kita ihsan, adab, istiqamah, rahmah dan sebagainya. Sama je. Okay? So kadang-kadang ibu ni is in fear because we are afraid that our children are influenced by seorang yang mereka idolize, yang takut terpesong daripada landasan yang betul. Yeah. But as long as the idol also stress on these points, I guess moms are okay with that. Because ibu-ibu ni, diorang ni sebenarnya ada magical powers. Tepat sangat. Superpowers. Sebab Setuju. kenapa syurga di bawah tapak kaki ibu dan bukanlah idol-idol ini? Kenapa doa seorang ibu tu tiada hijab dan bukannya mereka tu? So if anak-anak dapat memahami konsep tu, maka mereka masih santuni dan juga give that respect to their mother. So at the end of the day, the mother is still the queen, you know, yang melahirkan, yang dari situ berkorban, betul, macam-macam kan. Pengorbanan seorang ibu tu bermula daripada mereka mengandung, melahirkan, membesarkan. Dan hari ni interestingly, pagi tadi Kak Ji baca The Star, seorang ibu di China yang mempunyai 9 orang anak, dia masih menjaga cucu dia seramai 30 orang. So a mother's responsibility does not end after the anak berkahwin. Setengah ibu kata, leganya anak saya dah kahwin, settle lah punya tanggungjawab.
Not necessarily, okay? Sebab ibu ni menjaga 30 orang cucu kerana anak-anak dan menantu dia terpaksa bekerja. Itulah Tuntutan cabaran hidup sekarang kita, juga ya, kan. kena cari duit untuk membesarkan anak-anak. Jadi the grandmother has to step in untuk memastikan cucu-cucu beliau mendapat ilmu agama, ilmu persekolahan dan living skills dengan secukupnya. Dan parents spend just a little bit of time dengan anak-anaknya apabila pulang daripada kerja. So mother's responsibility is never ending. Okay, every day is Mother's Day. But Mother's Day, I guess, is just a symbolic date untuk commemorate all mothers yang dah berkorban jiwa dan raga, masa dan sebagainya untuk anak-anak mereka. That's just a special one day. But seriously, if you look at it, it should be every day lah. Betul. Sebab sebenarnya Hari Ibu ni sebenarnya kita nak memperingati sebab kadang-kadang yelah ramai yang sekarang ni terutama bai pun sebenarnya Sibuk dengan kerja hari-hari harian dan kan. sebagainya. Yes, Jadi sometimes kita kena ada one special day ni kita jadikan bulan Hari Ibu. Ya, So betul. bulan tu mesti macam special sikit lah sebenarnya. InsyaAllah. Dan juga ramai orang guna Mother's Day ni sebagai kempen pemasaran. Betul. Well, I have no issue with that because okay je, kadang-kadang we have no idea apa nak beli untuk ibu kita walaupun kadang-kadang tak semestinya kita tunggu Mother's Day, tetapi we will look at what dalam kempen-kempen pemasaran yang ada tu apa yang bersesuaian. Tak ada masalah pun. But I like that question yang you tanya Kak Haji, since Kak Haji ada 3 generasi anak. Tu kita nak dengar pengalaman Kak Haji. Pengalaman tu sama tetapi perbezaan tu. Topik paling menarik sebenarnya kita sambung selepas ini. Alright. Kita sambung tadi topik yang kita nak dengar daripada pengalaman Kak Ji mengenai pembesarkan anak-anak dalam generasi. yes. Okey, anak-anak Kak Ji generasi X ya, di mana baru mula digital era. Generasi Gen Y, mereka ni memang indulged in that, dan Gen A. These people will not survive without the internet. Okay, so macam Kak Ji cakap tadi, asasnya sama. The framework adalah berlandaskan agama kita lah, ya. Tetapi on a daily basis dan behavior mereka memang berlainan lah. Baik. Gen X ni mereka a little bit more independent in the sense that dia dibesarkan oleh seorang ibu yang dibesarkan oleh ibu-ibu yang post-war, sangat brutal, rotan anak dan pukul anak-anak itu adalah biasa. Okay, itu adalah biasa. No big deal. We don't even mengadu kepada sesiapa yang semalam aku kena rotan lah. Tak ada. Kena rotan is like, oh my God, why didn't I do it? I should have done it. Dan kita the next generation iaitu anak-anak oleh ibu-ibu yang brutal ni. Mereka ni boleh terima lagi the aggressive way of handling them. Whether they want to listen or not, it's something else, sebab mereka tengah melalui satu fasa peralihan ataupun perubahan. So there is a little bit of confusion, tetapi mereka masih lagi boleh dibentukkan lah oleh ibu-ibu ni Gen X yang Kak Ji cerita ni lah. So they are also pretty independent, they have a mind of their own dan sebagainya. Yang Kak Ji rasa yang challenging ialah Gen Y dan Gen A. Tu. Gen Y dan Gen A seperti Kak Ji cakap tadi, mereka ada influence yang banyak daripada internet dan darapada social media. Orang kata terlalu info banyak. info di ujung jari. Correct. Information yang terlalu banyak. It's an avalanche of information. But kat situlah challenge-nya peranan seorang ibu ialah apabila kita kena mengajar mereka macam mana nak filter information yang they are receiving on a daily basis. So kat situlah juga tuntutan seorang ibu tu kena jadi sangat analytical and not judgmental. You see, you kena understand that these children are going through a very confusing phase.
you kena faham, you kena analyse the entire situation, yeah, and then enter their mind and behave accordingly. Kalau kita masih nak ada say dalam hidup diorang, bermula daripada Gen Y. Gen Z. Gen A lagi challenging. Okay. Kita nak dengar Okay, Gen A Gen punya Y ni pengalaman. ibu masih boleh influence di mana kita mengajar mereka untuk filter tadi tu the positivities and out with the negativities, you know, how to differentiate and all that. But the Gen A's, what they see is they think is correct. You see? So an influence may not work with them anymore. You need to ride along with them. You have to be participated You in have to their be in their life, enter their zone, but you have to understand they have been almost, you know, influenced by whatever they hear and see on social media. So itulah challenge ibu-ibu yang di mana kadang-kadang bila ibu tu tak inline ataupun align dengan keadaan terkini, maka anak-anak mereka akan stray. Maksudnya, I don't get along with my mom. She doesn't see what I'm thinking. So I need to leave the house. And you lose your children. Because dia orang rasa macam mak bapak aku tak faham lah. They don't understand me. Actually, it's not that they don't understand you. You have been in an era where you dah, you know, you have been influenced by social media dan sebagainya. Tapi mak bapak you, they are brought up in a different way. So that is where the merge, you know, to be aligned with them. That is the biggest challenge. Itu yang kadang duk menjadi satu perbalahan dekat social media. Correct. Yang Gen ni tak faham Gen ini salah faham dengan keluar daripada rumah sejurus selepas sekolah. The moment dia bekerja, dia ada duit je, dia dah kena keluar sebab dia tak nak bergaduh dengan mak bapak. Jadi dia kata baik aku keluar. But so they did not meet in between. For me sebenarnya mereka dua-dua bukan salah, tetapi you see the world goes through some kind of, that's why they don't call it transformation for nothing. Digital transformation ialah you kena transform. Sebab Kak Jim melalui banyak transformation dalam dunia ni sampai I rasa macam that was really huge. You know, daripada zaman kita masih kena line up untuk keluarkan duit, tunjuk IC dengan thumbprint, tiba-tiba kita dah boleh transfer on the phone, and now it's just QR sahaja. Okay. So I've gone through that transformation. Precisely that's how our thinking process has to be also. Maksudnya the old mindset dah tak relevan lagi. Absolutely. And dah now kena we melalui have to perubahan yang adapt sama dengan this current situation, dengan teknologi, dengan behavior orang yang banyak sangat berubah kan. Dan kepada ibu-ibu yang rasa anak-anak ni dah bukan anak-anak yang baik lagi, actually it's not. They are also victims of these changes. Sebenarnya baik Gen X, Gen Y ataupun Gen A, I love them. Because each generation has got their strengths. Betul. Ada kelebihan mereka yang begitu magical. So kita kena selami lah. Sebagai seorang ibu, apa yang ibu tak boleh buat? Baik. Kalau dia dah boleh buat pengorbanan, membesarkan anak, bekerja and so much, what is all these changes? It's nothing. It's just trying to get the information and also change accordingly. Wow. Yes, it's wow. And now It's baru tough. I faham sikit lah. Okay. Sometimes this kind of conversation, you know, never happen between naturally between I like that parents point. kan. I like that point because you see bila kita cuba memahami peralihan yang kita lalui dalam this transformation, baru kita boleh masuk dalam conversation dia orang. So bila kita tak nak, kita block kita punya mental. I am like this. This is the way I was brought. This is the way I think. I don't have to, you know, follow you. You're my child. I'm your mom. You have to listen to me. Yes. That's where there's no conversation.
Sebab dia dah linggo dia lain, kita punya Mm-mm. linggo lain. So kalau kita tak masuk dalam dia punya um, zone, then speak the same language, that's where there's miscommunication or even broken, the communication. There is a breakdown in the communication, and they don't speak. Parents, they are in the same house, but they don't speak to each other because my mom doesn't understand my lingo. I don't understand what she's saying. Because whatever she's saying is no longer applicable. Betul lah tu. Itu sebabnya susah dua-dua pihak kena saling memahami. Dua-dua pihak. Tak semestinya ibu saja yang kena enter anak-anak tu punya zone. Anak-anak pun kena faham lah mak saya dibesarkan macam mana pula. Sebab tu sebenarnya ada orang berpendapat, dan Bai sendiri pun, walaupun I'm not a mother, tapi I percaya yang sebenarnya strict parenting dengan gentle parenting kena coincide sekarang. Yes, both must be there. Kena kan, You dia must tak you kena relevan tahu lagi. bila, Yes, you kena tahu bila you kena strict, and you kena tahu bila dia you tak kena relevan lagi untuk apply satu jenis cara sahajalah. So ada masa kita kena be in gentle mode, and firm. sometimes kita kena firm, kita dan kena garang. strict, betul tak? Yes, betul. Kita kena kat situlah kita assess the situation. Because when we make the wrong move, we may lose our child. Betul. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan akan tinggal ibu bapa tanpa mengenang pengorbanan yang telah ibu bapa tu melalui, ataupun ibulah di sini melalui dan mengorbankan. Dia boleh lupa sekelip mata kerana influence by social media, which is sad, but that's the reality. And I still believe there's nothing a mother cannot do. If you have delivered a child into this world and brought the child up, setakat you nak tweak your mindset, tak jadi masalah. Yes, there are many successful mothers who have actually, remain old school dan masih lagi boleh without realizing actually they have tweaked their mindset. Yes, without realizing they have tweaked to understand that diorang ni generasi macam ni, so I have to act accordingly. Mothers are smart in their own ways. Tak semestinya ibu bandar saja. Dia ada insting, dia ada maternal instinct. That term maternal instinct did not exist sahaja-saja. Itulah the right word. Instinct mother tu. Jangan main-main dengan instinct tu. Yes. So the mother can read. I trust tak in that too. kisahlah mana generasi anak tu dilahirkan, untuk suit accordingly and how tak to handle kiralah this child. Sedewasa mana anak tu, umur dia berapa pun, mother is still a mother. Yeah. Betul. So Kak Ji, sebenarnya banyak lagi kita nak membicarakan soal, kita kalau boleh kata sambung. ibu punya topik ni, banyak benda yang kita memang nak dikongsikan, nak dengar pengalaman sama-sama, because macam-macam isu yang kita hadapi sekarang sometimes bermula daripada keluarga, bermula daripada rumah. So sebenarnya banyak benda yang kita kena adapt, kena tahu juga. Next time kita akan bersama lagi. Kita akan kongsi lagi lebih banyak. So stay tuned with us. Yes. And jumpa lagi. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bye.